kata nak buat income pendapatan sampingan lebihan daripada income ni, kita boleh simpan emas percuma setiap bulan. Inilah yang saya buat. Okey, tuan-puan yang hadir pada malam ni, yang mana nak simpan emas dalam masa yang sama, tuan-puan nak jadikan emas ini sebagai bisnes, senang sangat. Sangat mudah. Mulakan dulu. Maknanya mulakan dulu simpanan. Kita ni dah mula simpan dan kita dah ada ilmu. Ilmu tu sangat mudah, tuan-puan. Sangat mudah sebab G100 Network iaitu tim yang ada sekarang ni, tuan-puan join malam ni. Satu tim yang sangat besar, sangat grow dekat dalam public gold. Jadi tim G100 Network ada sediakan ilmu setiap minggu dekatnya talk show ni. Jadi tuan-puan boleh dapatkan ilmu. Bila kita dah ada ilmu, kita dah mula menabung emas. Kita menabung bukan sebab orang. Kita menabung kerana kita rasa seronok, kita rasa bersyukur dan kita rasa ada perubahan. Kewangan kita makin lebih baik. Sebelum ni nak simpan RM100 pun payah. Nak ada simpanan RM1,000 pun, 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan walaupun RM1,000. Tapi sejak kita mula kenal dengan public gold, menabung emas sikit-sikit, kita dah boleh ada 1 dinar bersamaan dengan 1,000. Jadi 1,000 lebih. Jadi kita dah tak termasuk dah 75% rakyat Malaysia yang tak ada simpanan walaupun 1,000. Jadi kita dah rasa dah perubahan kewangan kita. Walaupun tuan-puan hanya seorang penyimpan emas sahaja. Habis sahaja talk show malam ni, terus kontak dengan tuan-puan punya introducer. Siapa yang jemput tuan-puan pada malam ini. Bagi tahu kat mereka macam mana nak mulakan simpanan emas dengan nak jadikan emas ini sebagai sumber pendapatan. Apa yang kita buat? Kita dah dapat ilmu, kita dah mula simpan dah syok dan kita sebarkan. Kongsi je lah, sharing je. Ini yang Guru Acha bagi tahu. Acha pun seronok lah sharing je dekat dalam up status, WhatsApp, macam sekarang ke Facebook, kita berkongsi saja. Sebab bila public gold dekat dalam team G100 Network, kita tak jual emas. Kita semua ni tak jual emas, tapi kita bantu masyarakat untuk menyimpan emas dan kaya dengan emas. Kaya dengan emas dengan ilmu yang betul. Itu pentingnya ilmu. Jadi tuan-puan ambillah peluang ini, simpan emas. Lepas tu berkongsi tentang kebaikan emas. Dalam masa yang sama nanti tuan-puan kalau ada bajet lebih, terus je grab dealer. Tuan-puan tahu tak? Public gold business yang kita simpan emas, kita kaya dengan emas. Dalam masa yang sama kita dibayar royalty sampai mati. Tapi dengan syarat kita kena join training. Tuan-puan, grab promosi dealer, beli well card, lepas tu join training. Training daripada G100 sangat mudah. Kebanyakannya semua online. Event-event yang fizikal sikit je, tak banyak. Yang penting ada kesungguhan untuk belajar dan sanggup untuk berusaha untuk belajar. Ini dua je cara. Dan insyaAllah tuan-puan pun akan dapat menyimpan emas. Dalam masa yang sama jadikan emas ini sebagai bisnes. Kata nak buat income pendapatan sampingan lebihan daripada income ni, kita boleh simpan emas percuma setiap bulan. Inilah yang saya buat. Tambah lagi. Beli lagi emas. Simpan lagi emas dalam masa yang sama. Apa yang kita dapat? Kewangan kita lebih baik. Simpanan kita cukup 3 bulan ke 6 bulan ke setahun. Simpanan kecemasan. Lepas tu emas ini kita boleh capai matlamat banyak. Nak tunaikan haji, nak beli rumah pelaburan, tuan-puan nak kahwin, tuan-puan nak settlekan hutang PTPTN, hutang kereta, hutang rumah, banyaklah benda. Jadi platform yang sangat bagus, public gold ni, simpan emas dalam masa yang sama boleh mencapai matlamat yang lebih besar dengan bermula simpan emas public gold.